الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan untuk dunia sehingga akhirat, bila bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Marilah kita mendengar pujian Allah kepada umat Islam dalam Al-Quranul Karim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sifat kamu menyuruh pada yang baik, mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Khususnya generasi awal di kalangan umat Islam yang didik oleh Nabi SAW dan generasi selepasnya yang disebut dengan generasi salaf, disabdakan oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik abad ialah abad aku, yakni abad 100 tahun hijrah. Kemudian abad berikutnya 200 tahun hijrah, dan abad berikutnya 300 tahun hijrah. Mereka yang beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya dan diri mereka dengan amal yang saleh, akhlak yang mulia yang ditunjukkan kepada manusia, menyebabkan manusia kelilingnya sangat menarik kepada mereka sehingga ramai yang menerima Islam, bukan dengan kekuatan bala tentera yang besar, tetapi dengan contoh teladan yang ditunjukkan oleh umat Islam, sehingga menggerunkan kuasa-kuasa besar di zaman itu, kuasa besar dunia dan kuasa yang bukan Islam, mengerahkan bala tenteranya untuk mengepung Islam. Bukan kerana zalimnya, bukan kerana ganasnya, bukan kerana jahatnya, tetapi takutkan adil dan baiknya. Adil dan baiknya didengari oleh masyarakat manusia di keliling. Manusia yang ditindas oleh pemerintah yang zalim, yang menindas kehidupan mereka, merasa Islam adalah penyelamat kepada mereka. Dengan sebab itu, kedatangan Islam di negeri yang masuk oleh Islam tidak dianggap sebagai penjajah yang menakluk, sebagaimana yang dilakukan oleh penjajah barat Eropah yang datang ke negara seluruh pelosok dunia. Mereka dianggap penjajah, penindas, merampas harta rakyat. Tapi kedatangan oleh Islam dianggap sebagai penyelamat, membela rakyat yang zalim, rakyat yang miskin, rakyat yang susah, membetulkan pemerintah yang jahat dan zalim, membetulkan mereka yang senang lenang menjadi manusia yang terbaik. Maka kedatangan Islam, datangnya banjir yang masuk dengan besar mana-mana pelosok dunia, menyebabkan semua ajaran yang lain menjadi ganap. Islam dapat menguasai Asia Tengah, menguasai Asia Tenggara, tanah Melayu, menguasai selatan Eropah, menguasai utara Afrika hingga Afrika Tengah. Itulah luasnya wilayah Islam, merangkumi 3 benua besar: benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropah. Menjadi kuasa besar yang sangat digeruni
kerana adil dan baiknya, bukan kerana bala tenteranya. Itulah kehebatan Islam yang wajib diteladani oleh umat Islam di zaman mutakhir. Di zaman kita menghadapi zaman kelemahan, puncanya tidak lain dan bukan kerana kita meninggalkan Islam. Apa yang disebut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, bila datang ke Baitul Maqdis, menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh Padri Besar Baitul Maqdis, Sayyidina Umar menyampaikan ucapannya, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, famahma nafsir ghayr ma'azzanallah, adzalnalallah." Kita adalah umat yang diberi keperkasaan, kemuliaan dan kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Sekiranya kita meninggal Islam, kita menjadi umat yang hina dan lemah, dihukum oleh Allah SWT. Barakallahu li wa lakum, aqulu astaghfirullahalazim wa lakum wa lil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah pertahankan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan tanah air kita. Hanya Islam benteng yang kukuh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dengan Islam kita selamat dan bahagia di dunia. Dengan Islam selamat dan bahagia di akhirat. Meninggalkan Islam menyebabkan celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Seterusnya, kita mengenang jasa Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang menyampaikan Islam kepada kita dengan jiwa raga dan hartanya. Diperintah oleh Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sesungguhnya salawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi yang hidup di alam barzakh untuk mendapat syafaatnya dan bersamanya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الحرمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي إيران وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وصدر أمرهم وتقبل شهدهم واشفي لهم ومرضاهم وارحم موتاهم. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم هد أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلهم
ربنا رحمتك الواسعة وجنتك التي وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.